Peningkatan mendadak harga diesel kepada ringgit Malaysia 6.72 sen seliter mula menimbulkan kebimbangan terhadap corak perbelanjaan pengguna di Malaysia. Menurut TA Securities, kenaikan 70 sen minggu ke minggu berpotensi meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Akhirnya, harga barang runcit dan makanan dijangka lebih mahal sekaligus menekan sentimen pengguna. Nilai jualan hanya naik perlahan 5.3% kepada ringgit Malaysia 156.29 bilion, manakala secara bulanan, kedua-dua volume dan nilai susut lebih 2%. Segmen kenderaan bermotor pula merosot 6.5% berbanding tahun lalu. TA Securities menjangkakan kesan tidak langsung terhadap inflasi akan terus menjejaskan perbelanjaan isi rumah. Tekanan harga ini boleh menjadi cabaran besar kepada ekonomi domestik. Sekiranya harga minyak global kekal tinggi, kesan limpahan kos boleh menjadi lebih ketara dan seterusnya memperlahankan lagi perbelanjaan pengguna, jelasnya.